Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azrin bin Nasruddin dan hari ini saya akan membentangkan tugasan individu bagi subjek perbandingan pentadbiran awam dengan topik accountability pentadbiran dalam pentadbiran awam. Tajuk ini sangat penting kerana accountability merupakan asas utama kepada keberkesanan dan integriti dalam sistem pentadbiran sesebuah negara. Pengenalan. Accountability ialah asas kepada pentadbiran awam moden. Ia bermaksud seseorang pegawai atau institusi perlu menjelaskan tindakan, keputusan dan penggunaan sumber awam kepada pihak yang berhak menilai. Dalam bahasa mudahnya, ia memastikan setiap keputusan kerajaan boleh dipertanggungjawabkan. Tanpa accountability, pentadbiran akan hilang arah, membuka ruang kepada salah guna kuasa dan kehilangan kepercayaan rakyat. Seterusnya, huraian konsep, definisi dan dimensi. Para sarjana memberikan pelbagai takrif tentang accountability. Menurut Bowen, accountability ialah hubungan sosial yang melibatkan penjelasan, penilaian dan akibat. Morgan pula menyifatkannya sebagai konsep yang semakin berkembang kerana kini tanggungjawab bukan hanya kepada ketua jabatan tetapi juga kepada rakyat dan masyarakat umum. Sementara Dubnik menjelaskan bahawa accountability terdiri daripada 3 aspek penting: answerability, enforcement dan responsibility. Ini menunjukkan accountability bukan sekadar ikut peraturan tetapi juga soal nilai moral dan etika. Seterusnya, bentuk-bentuk accountability. Dalam pentadbiran awam, accountability hadir dalam 4 bentuk utama. Yang pertama, accountability politik, iaitu tanggungjawab pegawai kepada parlimen dan wakil rakyat. Yang kedua, accountability birokratik melalui hierarki dan sistem kawalan dalaman. Ketiga, accountability undang-undang di mana semua tindakan tertakluk kepada undang-undang dan boleh dicabar di mahkamah. Dan keempat, accountability sosial iaitu tanggungjawab kepada rakyat, media dan NGO. Keempat-empat bentuk ini saling melengkapi bagi memastikan pentadbiran sentiasa berfungsi dengan telus dan berintegriti. Seterusnya, accountability dan tadbir urus. Accountability juga merupakan elemen penting dalam tadbir urus baik atau good governance. Menurut UNDP, tadbir urus baik berasaskan prinsip ketelusan, integriti, kebertanggungjawaban dan keberkesanan. Accountability menyokong semua prinsip ini kerana ia memastikan dasar dan sumber awam digunakan secara berkesan serta menepati ketepatan rakyat. Secara mudah, tanpa accountability, tadbir urus tidak akan dapat mencapai matlamatnya. Seterusnya, mekanisme pelaksanaan accountability. Dalam pelaksanaan pentadbiran, accountability diwujudkan melalui pelbagai mekanisme, antaranya termasuk kerangka perundangan dan perlembagaan yang mengawal kuasa pentadbiran, institusi audit dan badan pengawasan seperti ombudsman, pengukuhan etika dan integriti dalam pemerintahan awam, serta undang-undang kebebasan maklumat yang membolehkan rakyat mendapatkan maklumat kerajaan. Selain itu, media dan pendigitalan seperti e-government turut memperkukuh ketelusan serta memudahkan rakyat menilai prestasi kerajaan. Yang seterusnya adalah cabaran accountability. Namun begitu, pelaksanaan accountability tidak mudah. Antara cabaran utamanya termasuklah rasuah dan salah guna kuasa yang meruntuhkan kepercayaan rakyat, struktur birokrasi yang terlalu kompleks dan melambatkan proses kerja, campur tangan politik terhadap institusi pengawasan, serta jurang literasi dan sosioekonomi yang menghadkan pelibatan rakyat. Selain itu, globalisasi menjadikan accountability semakin kompleks kerana kerajaan perlu menjawab bukan sahaja kepada rakyat tetapi juga kepada badan antarabangsa. Seterusnya adalah analisis kritikal. Dari sudut analisis kritikal, kita melihat bahawa accountability sering berdepan dilema. Contohnya, terlalu banyak kawalan boleh mengurangkan kecekapan pegawai. Ini dikenali sebagai accountability overload. Selain itu, kadang-kadang accountability hanya dinilai berdasarkan pematuhan prosedur, bukan keberkesanan hasil. Kejayaan pelaksanaan accountability juga sangat bergantung pada budaya politik dan nilai sosial sebuah masyarakat. Bagi saya, accountability seharusnya dilihat sebagai satu proses dinamik yang hidup bukan sekadar peraturan di atas kertas tapi sebagai cerminan integriti dan kesediaan untuk membaiki diri. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Untuk memperkukuh accountability pentadbiran, beberapa langkah boleh diambil. Pertama, memperkasakan institusi pengawasan yang bebas daripada pengaruh politik. Yang kedua, mengurangkan birokrasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran sivik rakyat supaya mereka tahu hak untuk menuntut accountability. Yang keempat, menanam budaya integriti dan tanggungjawab moral dalam kalangan pejabat awam. Akhir sekali, penting untuk mengimbangi antara kecekapan pentadbiran dengan keperluan accountability agar keduanya saling menyokong.
Seterusnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, accountability pentadbiran adalah kunci kepada kepercayaan rakyat dan legitimasi sesebuah kerajaan. Ini memastikan setiap tindakan kerajaan dapat dipertanggungjawab dan dinilai dengan telus. Namun untuk menjayakannya, kita perlu melihat accountability bukan sebagai beban, tetapi sebagai budaya yang mengangkat maruah perkhidmatan awam. Ingatlah, accountability bukan sekadar laporan atas kertas, tetapi cerminan integriti sebenar bagi sesebuah pentadbiran. Akhir sekali, sebagai penjawat awam masa depan, tugas kita bukan hanya melaksanakan dasar, tetapi juga memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sekian, terima kasih.